Senyum, senyum rodong. Ya. Lari tukar ni. Santai. Oh, naik ya. Set Haji King. Okay gang, ini Haji Rafi. Dia ni full time tennis player. Dia ni tak pernah mancing, tapi kali ni dia nak ikut aku mancing. Sebelum trip, aku brainwash dia dulu. Ingat, strike itu pasti, kumpau itu rezeki. Dia cakap okey. Hari ni aku pergi dengan Tekoman. Tak payahlah aku nak terangkan Tekong ni siapa. Tak payah nak DM aku minta nombor Tekong ni. Dia dah full book sampai tahun depan. Sampai port yang pertama, kita orang main fast jig. Pertama. Muka jangan riak. Set Haji King. Haji King ni. Ini kan dalam. Tapi baby. Dekat port pertama ni memang Pak Ancam. Sebabnya lepas dia. Lepas dia. Kau tengok tu, dia strike lagi. Guna set pekak je. Boleh tak, Mit? Masa ni aku kesian dekat member aku tu. Boleh tak? Kena karau laju sikit. Dia ni dah lah tak pernah mancing. Sampai-sampai kena fast jig pula. Kau tengok dia karau. Slow je. Belum dapat tune lagi. Sekali tiba-tiba dia terus strike man. Kau tengok dia karau. Lurus saja. Tak ada pump pun. Ni lah beginner slap. Okay, layan. Rod. Ui, kosong. Lepas tu baru laju dia karau. Semangat dia. Untuk fast jig ni korang kena karau laju-laju macam ni. Kat port ni memang semua orang gasak. Ada double strike kat depan tu. Tapi cuma seorang je belum gasak lagi. So kita orang terpaksa tunggu dia. Ni Ropi dapatkan naik seko. Lepas tu Fidan pun dapat naikkan seko. Tapi itulah, seorang tu je belum naik lagi. Terpaksa kita tunggu dia. So aku pun terpaksa lah layan talang lagi sampai seorang tu dapat lesen. Nafsu lah sikit. Oh, naik terus. Masa ni Rafi pun dah 3 kali dah strike. Tapi yang seorang tu belum strike lagi. Akhirnya lepas pukul 12 baru dia strike. Okey. Lepas tu kita orang berpindah spot untuk main bottom reef lah. So kita gunakan umpan sotong, potong hiris halus macam ni. Target hari ni ikan merah. Tapi hari ni ikan merah tak nak buka mulut dah. Ikan ni je yang naik. Jadilah. Tiba-tiba rodong strike padu. Dia kata kerapu tu. Sekali karang pu dah naik. Patutlah tak melawan.